That's why saya nak cakap kedai akaun ni. Kenapa ramai cakap kedai akaun penting? Sebab kedai akaun ni adalah satu alat yang paling penting scammer kena ada untuk scam orang. Tak ada kedai akaun, dia tak boleh scam orang. So katalah dekat Malaysia kedai akaun ni tak ada, maka scammer takkan boleh scam orang. Sebab kedai akaun ni tak ada. Tu sebab Rahmat fokus kedai akaun. Dan kenapa Rahmat fokus kedai akaun? Sebab kita boleh bantu bagi tekanan kepada scammer. Kita boleh bantu untuk menyusahkan scammer untuk scam orang. Macam mana nak susahkan dia? Kita fokus kedai akaun. Memanglah golongan kedai akaun ni ada kedai akaun yang bermasalah. Ada. Memang dia sendiri cari masalah. Ada. Dia sewakan, dia jual, dia bagi kat kawan. Ada. Tapi ada juga yang dia tak tahu pun sebenarnya diserahkan akaun bank tu menjadi satu masalah kepada dia. That's why untuk menutup kelemahan-kelemahan manusia ini, manusia yang tamak yang pergi jual dan sewakan akaun bank dia, manusia yang kurang cerdik, kurang ilmu, yang tak tahu pun bila bagi pinjam, bagi sewa, jual ni satu kesalahan. Kita tutup ni kelemahan-kelemahan karakter manusia-manusia ini dengan cara sistem itu. Sistem yang ada integriti, sistem yang ada impak, yang memberi impak. Impak maksudnya macam mana? Kita spend a lot of money untuk buat sistem ni. Pastikan sistem ni boleh guna untuk kita. Kalau sistem ni untuk show sendiri, cerita kat orang, kita dah ada sistem ni tapi tak membantu rakyat pun tak guna juga. Tu saya fokuskan kepada kedai akaun.